Dekat Seremban ada satu tempat makan western yang murah dekat food truck Senayan Merchant Square. Killer dekat sini adalah king crab dan juga dia punya store crab. Dia punya king crab ni harga dia bawah RM100 je kau dapat king crab yang besar macam ni. Dekat luar harga dia RM100 kan, tapi yang ni RM89 je. Dan dia punya store crab biasa dekat kedai lain harga dia RM70 ke RM80 lebih. Dekat kedai ni RM45 sahaja. Dia punya oyster ni dekat luar 4 biji RM40 lebih, tapi dekat sini RM15 sahaja. Untuk menu yang heavy dekat sini iaitu dia punya nasi lemak. Bukan guna beras biasa tau, dia guna beras basmati. Nasi lemak kangkung kaki ayam. Dan yang ni nasi lemak bakar punya portion memang banyak, RM20.90 sahaja. Menu yang paling best dekat sini, yang paling murah, chicken chop dan juga fish and chip. Harga dia RM8.90 sahaja. Dia ada sup kaki ayam, harga dia RM4.90 sahaja. Dapat sup kaki ayam yang sedap dan banyak kaki ayam dia bagi. Dia punya ketam memang best, puas bila makan. Oyster dia fresh, tak hanya langsung. Nasi lemak bakar memang ngam teruk. Nasi lemak kangkung kaki ayam pun padu habis. Fish and chip dia lembut, makan tak muak langsung. Coleslaw dia pun memang sedap. Chicken chop dia walaupun kecil tapi isi dia banyak dan rangup.